Muktamar pada kali ini boleh jadi muktamar yang terakhir menjelang pilihan raya umum yang ke-16 yang akan diadakan pada bila-bila masa sahaja. Bulan November ini kenalah 3 tahun atau lebih tepatnya bulan Disember, tepatlah 3 tahun Parlimen bersidang untuk penggal yang ke-15. Telah pun mencapai usia matang Parlimen, dengan maksud bahawa Parlimen selepas mencapai usia 3 tahun boleh dibubarkan bila-bila masa sahaja, bagi memberikan laluan kepada pilihan raya umum yang ke-16. Walaupun dari sudut undang-undang perlembagaannya Parlimen boleh dibubarkan pada bila-bila masa sahaja, tak perlu tunggu 3 tahun. Tetapi apa yang disebut sebagai usia matang Parlimen itu ialah selepas daripada 3 tahun. Tanda kematangan usia Parlimen itu ialah apabila berlakunya sebagai contoh kematian mana-mana ahli wakil rakyat di suatu kawasan yang mana telah diwakili selama 3 tahun usia Parlimen ataupun DUN, sudah lagi tidak diadakan pilihan raya kecil. Tuan-tuan yang saya kasihi sekalian, saya tidak nak mengambil masa yang panjang, kita ada 3 lagi penceramah utama pada malam ini, tetapi sekadar untuk menyatakan kepada kita bahawa kita berada di dalam bulan Rabiul Awal pada hari ini. Kita sedang berada di dalam bulan Rabiul Awal, dan ayat yang saya bacakan tadi ialah ayat daripada surah Ali Imran yang Allah Subhanahu wa taala turunkan ketika berlakunya perangan Uhud. Perang Uhud yang berlaku tahun yang ketiga hijrah, ketika mana Nabi sallallahu alaihi wasallam telah pun disebarkan berita palsu bahawa Nabi telah pun wafat. Dan ada di kalangan tentera-tentera Islam yang mula patah semangat mereka, yang mula nak kembali ke rumah mereka masing-masing, kerana bagi mereka sudah tidak ada lagi hasrat dan tidak ada lagi kepentingan untuk meneruskan perjuangan bila telah pun wafatnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Lalu Allah turunkan ayat yang saya bacakan tadi, yang kemudiannya selepas beberapa tahun kemudian atau lebih tepat 9 tahun kemudian, ketika berlakunya wafatnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bilakah berlaku wafatnya Nabi? Ialah pada bulan Rabiul Awal tahun yang ke-11 hijrah, bulan yang sedang kita berada pada hari ini. Berlakulah wafatnya Nabi sallallahu alaihi wasallam di dalam Rabiul Awal, 12 Rabiul Awal, dan ketika itulah dibacakan ayat ini oleh